Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak lemak cili api, kacang buncis dengan udang. Campur kentang. Okey. Ni udang. Saya buang ekor, tinggal kulit kat bahagian tengah. Ni tinggal kulit kat bahagian tengah. Kacang buncis. Okey, ni bahan-bahan dia. Cili api merah ada 2 je. Patut dia kena banyak sikit, adalah 10 macam tu. Cili api merah 2, cili padi hijau, cili api hijau, cili masak, halia, serai, kunyit hidup, bawang putih, bawang. Dia kalau Negeri Sembilan punya, dia letak kunyit, cili api. Tu je. Serai daun kunyit. Okey, sekejap. Ada satu barang. Okey, santan kecil ni. Santan kecil sahaja. Okey, ubi gentang. Okey, kita masuk ubi gentang. Okey, saya kisar bahan dulu. Okey, bahan kisar ni dia. Tadi saya dah kisar semua. Okey, kita lembutkan kentang kejap. Kita lembutkan kentang. Kan kalau kita letak awal santan, takut nanti santan tu kita dalam masa kita nak lembutkan kentang tu, santan tu nanti berminyak sebab lama sangat kat atas api. Daun kunyit tak ada, tak apalah. Okey, jap kita jumpa balik. Okey, ni daun kunyit. Lari sekejap kat kebun belakang, angkat daun kunyit. Lari ke kebun. Kita lembutkan kentang dulu. Dah mengelegak dah. Keping. 2 keping. Asam keping, 2 keping. Okey, kita letak air untuk kuah. Letak santan. Okey, biarkan dia mengelegak, kita jumpa balik. Okey, garam secukupnya. Sedikit perasa.
Optional, optional, optional. Okey, sedikit gula. Okey, jadi jumpa balik. Kita masuk kacang boncis. Kacang boncis masuk. Okey, kita masuk ni asam keping. Masuk udang. Okey, jadi kita jumpa balik. Okey, masak lemak udang dengan kacang boncis dah siap. Okey, selamat mencuba ya resipi daripada masak Pakita Mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum.